أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وحمد الحامدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillah kita sentiasa ucap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ucap berterima kasih, bersyukur. Kalau orang beri bagi kita, ajarakallah ataupun jazakallah ataupun jazakallah khairan, jazakallah khairal jaza pun boleh lah. Tapi Tuhan ni tak panjang begitu pun tak apa dah. Kata Alhamdulillah sepatah pun tak apa dah. Walaupun banding dengan Alhamdulillah sepatah dengan pemberian dia yang dia beri kita, nak ukur tak boleh banyaknya hak Tuhan beri kita. Banyak sangat. Banyak sangat. Nak hitung tak boleh. Nak suka tak boleh, nak email tak boleh. Seluruh hidup kita yang kita duduk guna sekarang, macam-macam guna. Guna melalui mata hak kita duk tengok ni pun hak dia, barang hak duk masuk ke mata kita pun hak dia juga. Telinga hak kita dengar ni pun, hak kita duk buat dengar ni pun dia, benda bersuara hak masuk ke telinga tu pun hak dia. Mulut hak duk kecek ni pun hak dia. Makan ni hak kita diisi ke mulut ni pun hak dia. Kaki hak kita ni pun hak dia. Wakwi kita, bombing tempat kita duk berjalan ni pun hak dia. Tak ada sekarang pun hak kita. Semua tu ada, dialah buat we jadi ada. Kelkak pe kesenak ke macam-macam, semua dia buat we kita. Pasal itulah penting sangat. Penting sangat, harga sangat. Pakak-pakak berucap, pakak-pakak terima kasih kepada Allah dengan kita kata Alhamdulillah pun tu
tak apa dah. Nah, orang panggil orang nampak pemberian Allah. Orang panggil orang nampak limpah pemberian dari Allah. Orang panggil orang reti dah lah tu, tahu dah lah harga nikmat hak Tuhan buat with kita. Lepas Tuhan pun dia menekan. Dia menekan, dia tekan kita, suruh kita ingat. Nah, uzkuru ni'matallahi alaikum, ada. Ingatlah oleh kamu akan nikmat Allah ke atas kamu. Itu dia tekan. So kita buat peringatan, kita jangan terlupa. Nah, pasal itulah mukadimah kita tiap-tiap kali kita muzakarah. Nah, kita royaklah kepada semua ibu bapa dan adik kakak semua pakat bersyukur dan terima kasih kepada Allah biar banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan sebab kita bersyukur dengan kata alhamdulillah serta dalam hati kita berterima kasih, nampak kata harga mahal apa yang Tuhan beri kita, maka dia tambah nikmat lagi. Kita dah merah, hak dia beri ni dia tarik. Hak dia dak beri dah tu dia tarik. Menego dok jadi laba-laba, tiba-tiba menjadi tak ada orang masuk kedai. Adalah. Nah, masya-Allah kita dah bimbang dah. Takut Tuhan tarik. Dia Tuhan tarik, kita nak semula payah. Nah, dia Tuhan tarik, kita nak semula payah. Nah, kita nak Tuhan mengekali beri nikmat kita secara berterusan. Wisamo jangan berputus-putus hingga sampai kita mati, hingga sampai kita masuk kubur pun dia ada nikmat lagi kita dengan melepaskan daripada azab dan seksa. Duduk di dalam balas yang baik terus hingga sampai ke syurga. Kita nak lagu tu. Mudah-mudahan dengan pesan kita, pesan saya yang serba sikit ni, buat kita pakai ambil berat, bertanggungjawab, nak pisah jangan terlupa, insya-Allah. Semoga di hari akhirat nanti kita bertuah sekali lagi, amin, insya-Allah. Lepas tu sambung kitab muka berapa, tempat mana, tujuan mana, berada sebulan lebih, sebulan ke 2 bulan bang? 2 bulan. Ingat ada tujuan mana ni? Jadi lagu tu lah 30 ni. Kelapan sebelah bawah. Man tawadda'a ala tuhrin. Man tawadda'a ala tuhrin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi duduk bercara di dalam kelebihan ambil air semayah. Kelebihan wuduk lah. Kelebihan ambil air semayah. Ambil air semayah ni kita kena faham kata ibadat. Ibadat. Tengok ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ala tuhrin an-naimut tahir. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut tahiru qas-saimil qa'im. An-naimut tahiru qas-saimil qa'im. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersuci itu tak habis tu. Orang yang tidur lagi yang bersuci, kena tambah satu lagi. An-naimu, orang yang tidur yang bersuci. Tu tambah satu lagi atas tu. Nah, orang yang tidur yang bersuci. Lagu mana orang tidur yang bersuci? Yakni dia tidur di dalam air semaya, di dalam taharah. Tu orang tidur tapi tidur dia tu di dalam air semaya. Orang tidur di dalam air semaya ni tak sia-sia. Tuhan beri pahala dia seperti orang puasa yang berdiri semaya malam. Yang berdiri semaya pada malam. Puasa tengah hari kan? Puasa tak ada malam. Nah, orang hak puasa malam ni orang mana? Ada ke tak tahu? Setahu kita kata puasa tapi puasa malam. Gitu tu dah. Dia kata orang hak pakai kain kuning puasa malam. Sungguh kan kawan? Sungguh kata email. Betul ke hak pakai kain kuning puasa malam sungguh
Betul. Kita pun tahu juga. Kita pun berita sungguh tak tahulah, tapi dia puasa malam ni peluk tak kita kan? Mata pejam, telinga pejam belakang. Itu dia. Puasa tengah hari. Tapi Nabi kata seperti orang puasa di waktu siang hari. Kena tambah. Seperti orang yang puasa siang hari, lagi pula yang berdiri semaya pada waktu malam, yakni pahalanya sama. Pahala orang tidur, nak tidur ni ambil air semaya. Maka apabila dia nak tidur ambil air semaya, Tuhan wi pahala serupa dengan orang yang siang harinya puasa, malam dia berdiri semaya malam. Malam dia semaya sunat. Tu dia. Nah. Tawar ni fak kita ada modal tak nak beli ni. Kita duk jaja-jaja ni duk kusna ni buat kita agak-agak duk promosi ni, ada duit dak nak beli ni. Tak? Maknanya kalau orang hak ada duit banyak ikut jual, dia mau beli semata dak. Dia duit tak ada dengan saja. Duit tak banding, duit tak ada. Faham tak ni? Kalau kita bertawar ke orang berakhir, orang hak suka beribadat, lambat jaja, lambat tawar, cabut duit beli. Malam ni kelik wak amas selalu dak. Kalau tawar ke orang hak duit tak ada, tawar saja kelik hidup tak ada air semai lepas tu. Tapi hak mudah sekali tak imej, dia tak ada bini. Orang hak ada bini muda-muda payah juga nak tidur tak ada nak tidur dengan tak ada air, dengan ada air semaya ni. Tapi tak apalah, tepuh lah. Tapi minta wi kata masuk tidur tu kan. Nak masuk tidur tu ambil semaya dulu, lepas tu tidur. Pakai nak tepuh nak lagu mana macam gitu kan. Kalau tak tepuh dengan bini, generous tak lagi batal juga. Air semaya atas juga. Tapi nak tidur, wi tidur dalam air semaya. Kita sudahlah. Tu tak ada bini, ada bini pun serupa. Nak tidur nak kena ambil semaya. Molek gitu tengok ni. Tuhan beri pahala orang yang tidur di dalam air semaya. Nah, pahala dia serupa dengan orang yang puasa pada siang hari dan malam bangun semaya sunat. Tu dia. Tengok air semaya ni besar nah. Satu-satu hadis. Hadis yang kedua ni pula dah. Berarti kata orang yang nak tidur molek ambil air semaya dulu. Jangan ia tak pun kena masuk bilik air dulu. Kena pergi kencing, sah lerah, beruh gigi, gapo-apa siap. Nah, lepas tu duduk di dalam bilik air dah ambil air semaya selalulah. Lepas tu kak terbaik masuk tidur lah. Molek kak duduk di atas tempat tidur, belum tidur tu kak baca dulu qul ya ayyuhal kafirun. Yang keduanya pula qul huwallahu ahad hingga sampai qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu kak qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu siu apuh di atas kepala. Lepas tu kalau rajin lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tu paling tak ada. Orang rajin tambah lagi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tambah lagi. Orang rajin alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Goyak orang rajin. Goyak kok orang rajin. Kena suara ke email Allah awak tak suk gitu kok kita. Wisuk lah ni mana wisuk tak risi pada kita ni pada tu tak kena muzakarah apa pada gadung ni tambah dengan sejadah wisuk lah. Kuliah aku luhur saat ni pun lama sekat ada wisuk belakang lah wisuk.
lama kan kena ayat bisul. Qul ya panda, qul huwallah panda, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas panda. Tu. Kok sudah waktu tu kan? Nah, Allah bismikallahumma amutu wa ahya. Tu dia. Nah, dengan nama Allah, dengan nama Allah lah. Dengan nama engkau lah aku mati dan aku hidup. Tu dia. Tak pandailah. Allahu akbar. Tu boleh pahala belaka, tu boleh pahala belaka bonah mari. Ada kena kira. Nah bonah tinyo nyo bayar bonahnya kira tu Allahu akbar. Ni kita tak pandai awak bonah. Jadi anak koli orang tak pandai awak bonah. Orang jadi anak koli kena pandai ambil hati toke, barulah utul laba. Ni dak tak pandai ambil hati toke. Nah, tak pandai layar. Nak tarik rahmat daripada Allah. Lepas tu kak jadi payahlah rezeki kita, payah kehidupan. Hak takut sekali Tuhan katuk mata hati, tak terbuka mata hati, tak terbuka hati untuk berbuat taat. Nah, tu takut benar. Gitu takut benar lah tu. Jadi terbuka hati, jalan diraka kak kena lalu dah na'udzubillah. Allahu akbar, masya Allah. Nah, tu hadis yang pertama. Hadis yang keduanya pula dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil wuduk atas wuduk. Tu dia. Barang siapa ambil wuduk atas wuduk, yakni atas wuduk yang ada dah. Ambil air semaya ambil air semaya pula. Air semaya ada dah, ambil pula. Tak ada dia batas dah yang pertama. Orang panggil apa ni? Air semaya ada dah, ambil pula air semaya ni. Orang panggil apa ni? Yakni tajdid wuduk, tajdidul wuduk, yakni membaharukan air semaya. Baru. Tu baru. Nah, air semaya ada dah, baru pula. Dia panggil baru. Tapi dia molek lah. Dia molek orang nak baru ambil air semaya ni. Setelah kita ambil air semaya yang pertama, kita semaya dulu. Semaya apa-apa pun tak apalah. Jangan tak semaya, kena guna dulu. Kena guna. Apabila kita semaya boleh 2 rakaat, walaupun semaya sunat, lepas tu kita ambil air semaya pula, tindai pula. Gitu. Tak ada batas dak lah. Hak mula-mula ada batas dak lah. Tak ada batas dah. Hak mula-mula saat ni hak baca Quran ni tak ada batas dak lah. Tu yang molek hak baru ni yang nak semaya. Nak semaya. Semaya sunat pun tak apa. Semaya sunat pun tak apa. Semaya lah apa-apa semaya sunat. Kita ambil semaya pak paling tak ada kita semaya sunat wuduk. Saja aku semaya sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Sudah 2 rakaat wisalah posiah. Nak ambil semaya pula. Tu baru sunat kita tajdid. Sunat kita baru. Orang panggil sunat wuduk. Gitu. Nah. Lepas tu pahalanya banyak mana orang tajdid wuduk ni, orang baru air semaya ni. Sedangkan air semaya yang pertama tak batal kita ambil pula ni. Nah, saya disurat baginya ditulis pahala wik dia 10 kebajikan. Nah, kita tak ada nak baru dia batal dulu semua. Kita tak ada nak baru dia batal dulu. Dia hak teruk. Tak ada nak semaya isya lepas mengorek tu batal dah. Tu molek benar tu. Kalau tak batal lagi lepas mengorek tu, nak semaya isya ambil air semaya pula. Lepas tu ambil air semaya hak baru hak yang kedua, jangan niat mengangkat hadas kecil. Ia mengangkat hadas apa? Moga hadas dia, moga dia cuci dah.
air semaya dia tak batal lagi. Dia cuci dah dengan air semaya yang pertama. Pas niatlah saja aku baru air semaya, saja aku tak jadi wudu. Gitu. Jangan dok niat kata saja aku mengakak ada kecil. Mengakak ada kecil ini kawe tak ada duduk di dalam hadah lagi. Moga kawe dok cuci lagi. Hadah ni apa? Hadah ni gapo hadah ni? Hadah kita tak ada air semaya, orang panggil kita duduk dalam hadah. Hadah ni kalau mengikut ulama tarikh lah, orang panggil najasatun hukmiyatun taqumu bil a'dha. Orang panggil najis hak yang basah hukum, yang duk diri di atas anggota kita, yang menegah daripada sah semaya. Tu orang panggil hadah. Tu najis yang basah hukum. Nah, ia ada najis ain. Gena mung tak semaya, nak semaya tak leh pasal tak ada basuh kencing berak lagi. Nak semaya dah tak leh semaya pasal kaki aku ada tai cicak. Hak tu orang panggil najis aini. Najis ing tu. Hak tu najis ing pasal jiring najis. Ada duduk kat kaki tangan kok. Tu nak semaya tak leh. Air semaya ada dah. Hagino tak semaya, air semaya dah. Hamu tak tengok ni najis duk tepek ni, tak hiya duk kaki ni. Nak semaya tak leh kalau najis duk tepek gini. Tu orang panggil najis aini. Ing najis ada. Ada pun tak ada air semaya tu najis juga, tapi najis hukmiyah, najis yang dibangsakan pada hukum. Nak tengok kekotoran yang ada pada anggota tak ada, bersih, cuci, tak ada apa sekali habuk. Tapi nak semaya tak leh kalau selagi tak basuh. Tak basuh muka, tak basuh tangan sampai siku, tak sapuh kepala, tak basuh kaki, maka selama mana tak basuh serta dengan niat begini, maka kita nak semaya tak leh. Serupa dengan benda najis dah duk tersekat, kita tak leh buat semaya tu. Orang panggil hadah. Hadah kecil dia kena basuh pak anggota tu ya. Ada pun hadah besar, orang panggil najasah hukmiyah juga. Nah, hadah besar. Tapi kalau selagi tak camrak rangkai, tak maning suti tubuh, maka nak semaya tak leh. Ni orang panggil najis, orang panggil hadah besar yang menegah akan kita daripada semaya tu. Tu dia. Tu orang panggil hadah. Nah, Masya Allah, ni Tuhan beri kebajikan benar, 10 kebajikan sekali terjadi. Nah, kita royak dah minggu lepas rasanya. Ni orang panggil amalan siapa ni? Amalan Bilal bin Rabah. Amalan sahabat Nabi Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, satu ketika Nabi kita tanya, "Hei Bilal, mung buat apa amalan menyebabkan aku mimpi semalam? Aku dengar mung duk jalan dalam mahligai, dalam istana hak Tuhan jadi bagi mung dalam syurga. Mung buat amalan apa hingga sampai aku dengar aku lalu ke istana mung aku dengar mung duk jalan dah dalam mahligai, dalam istana hak Tuhan bagi mung." Bila bin Rabah ni, bila tu kebe Nabi, apabila Nabi kita tanya begitu, ia tak ada Allah nak royak lagu mana. Tak ada ya Rasulullah. Ada kelebihan ada di mu ni. Tak ada ya Rasulullah. Supaya orang kan ada. Cuba mu fikir molek kak. Cuba mu tengok molek kak apa hak mu nak buat ni, menyebabkan Tuhan wi kemung jalan dalam syurga, dalam mahligai, dalam istana hak Tuhan buat wi kemung buat amal apa. Maka dia fikir, dia kata, "Ya Rasulullah, kalau ada pun sekarang, tiap-tiap kali aku amal semaya, aku tak jang wi semaya aku batal free, nah, aku semaya boleh 2 rakaat. Kalau semaya aku batal, maka aku ambil pula semaya. Lepas tu aku semaya 2 rakaat." Dia tak jauh semaya dia tu batal free dengan tak semaya, dan dia setelah batal dia ambil selalu. Dia tak jauh tubuh dia duduk di dalam hadah. Tak jauh tubuh dia tu kekotoran, jadi cemar, dia tak jauh. Hingga sampai apabila dia berhadah, dia ketuk kau
Nah, dia ketuk ke, dia berak kecing ke, maka dia ambil semaya selalu. Tapi dia tak ambil saja, dia semaya 2 rakaat. Kalau dia boleh sedia 2 je, batal pula. Batal dia ambil pula. Tapi dia tak jauh, dia batal free. Dia semaya 2 rakaat. Nabi kata, ni amalan muhak gini ni. Hak muhak ni. Dia boleh aku dengar muduk jalan, aku dengar suara kasut muduk jalan dalam syurga. Hak ni dah ni. Ni orang panggil kelebihan orang tajdid wuduk dan sudah ambil wuduk semaya 2 rakaat. Tu orang panggil kelebihan sunat wuduk. Allahu Akbar. Nah, tu dia. Habis kat tu. Dan sunat tajdid wuduk itu jika sudah semaya dengan wuduk yang dahulu. Tu baca Quran ia tak ada sebut ni. Sunat kita baru ambil ayat semaya ni kalaulah kita semaya dah. Nah, dengan wuduk yang kita ambil itu kita semaya sunat boleh 2 rakaat. Lepas barulah sunat kita baru semula ayat semaya walaupun tak batal. Gitu. Ni tengok. Maka jika belum lagi semaya dengan wuduk yang dahulu itu, semaya saja je, tak ada dia semaya lagi, maka tiada sunat tajdid wuduk. Tak sunat kita baru kalau tak ada semaya. Dia nak baru ni, dia kena semaya dulu walaupun semaya sunat. Tu dia. Habis kat tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Ni benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sah semaya bagi orang yang tiada wuduk baginya. Semaya tak sah bagi orang tak ada air semaya. Semaya tak sah. Bukan sekadar tak sah. Tu dia. Nah, bukan sekadar tak sah, dia hukum haram pula. Semaya dengan tak ada air semaya ni hukum haram. Bukan sekadar haram, kalaulah dia main-main melengah-lengah, nah niat nak menipu orang, nah nak buat nampak kata dia semaya, pasal ada takut bini mengepek, kena tak semaya lagi. Nak tipu dia, malah dia main semaya, nak semaya nak tipu je. Lepas tu dia semaya juga. Jangan main lah lagu ni nah. Bini tak leh, dia hak mengepek. Nah, lagi semula-semula ni mama jangan dia mengepek kau ni, jangan dia mengepek apa nama ni, tak semaya. Sekarang dia no tak semaya lagi, aja dia mengepek tu sekarang. Mengepek suruh dia pergi semaya sejik atik. Nah, mengepek suruh pergi semaya sejik atik mama. Ni mama dia mengepek. Nah, dia mami dia mengepek kau abah kaji sikit. Malah mula-mula pun dia tak ikhlas. Ni mari sejik kerana takut bini ngepek dia. Tibalah lah. Mula-mula. Nah, lepas tu dia pergi cak-cak ya lekat lah. Lepas tu kalau dia pergi cak-cak, malam tu betul lah orang ada ngajar sejik. Lepas dia kelek dah rumah. Hari nak kelek apa? Aku dengar apa orang ngajar sejik. Mengatur dah lah, seminggu sekali hijau nak duduk tempat orang mengajar tak boleh. Mama nak dia tak gitu kan? Tidak ke mama lalu nah malam ni aku nak pergi maya sejik, mengorek sejik, lepas tu kita kelik lepas isyak. Tak gitu. Panak orang jadi mama berkosi lagu tu baru jadi. Nah, ni dah harap nak buat bedok sendiri, tak ada tolong mengepan. Nasi kau dulu. Kalau tak lepas isya kare, kita jangan makan. Kita makan lepas isya, pakat-pakat makan lepas isya. Kelik sejik baru makan. Kalau anak makmu tak imewak lagu tu hingga sikit berkali. Kalau bini kawin, kena kelik perak kawin makma tu.
Wang mung tok khotik anak makmum kena tolong kena perak sikit. Ni nak tok email sekajam saja ngepek. Anak kawan orang di rumah tu tak ada pakat. Tak boleh. Teraduk dalam masjid sikit kau. Tengah hari tadi ni guna masa di luar masjid. Duk kau dalam getah, duk kau mana kata kelik nak mengorek dengan isa boleh duk sejik kata tak boleh juga dah. Malam ni orang mengajar seminggu sekali. Kalau nak kederak gi kok segupa kau anak dak gi dah. Orang ni orang mengajar masjid di rumah tak mau gi belaka. Allah wasa anak orang jahil ni awak kita. Baik kita. Dah. Dia panggil nak jahil, nak tak puas jahil, nak kejahil setara mana nak lalu. Orang mengajar tupai tak ada telinga pun tak apa dah, tak mau pegang kitab pun tak mau juga. Kalau tahu gini aku tahu sudah kemeng kita awak bahang jauh awak sungguh. Nah gitu siapa dia kata mengepek ketuk lelaki gitu. Tu dia nah. Hak Nabi Muhammad royak ni, aku berbangga dengan Nabi ada satu perkara. Bini aku, Nabi Muhammad kata, tolong aku di dalam bab agama. Tolong aku di dalam bantu agama Allah. Tengok Khadijah kan? Habis harta ke Nabi tak kena kerja apa. Pasal suruh royak, suruh sampai risalah, suruh sampai hukum kepada umat manusia. Royak kepada orang kafir Mekah, tinggal semua berhala. Bini aku berbangga di atas Nabi ada, bini Nabi ada, bini aku tolong aku bantu agama Allah. Tapi bini Nabi ada, tak tolong. Nah, bini Nabi ada ialah sokong di atas jalan yang neraka. Hingga siapa Nabi ada kelecak terbit daripada syurga dengan tak kerana bini. Tak kerana bini kan tu. Nah, nenek kita hak tina iaitu Hawa. Nah, isteri Nabi Adam tu, ujuk daya. Moga Tuhan tak sewi Nabi Adam makan buah kayu dalam syurga tu. Nah, tiba-tiba Hawa tu lah pergi pujuk daya, makanlah. Nah, ada tak tahu bini dia hak dia kasih iaitu Hawa ni kacau duk pujuk dongeng suka makan kelecak habis siapa-siapa ke dia terbit daripada syurga. Bini Nabi ada sokong Nabi ada dah jalan dia neraka kepada Allah. Bini Nabi Muhammad sokong Nabi Muhammad wa agama. Pas ni kelak bini kita sokong kita dan dia sendiri pakat-pakat masuk syurga. Kau tak ada siapa dia nak masuk syurga. Bak tu semula kena wi ada gatik hak ni. Kena wi ada saham gatik bini tu. Nah, walaupun dia tak boleh nak pergi pasal kena padu ke anak, padu cucu nak masak dapur, wayaklah wi abai dia pergi sejik wi duduk tempat ngaji gatai. Ning orang panggil duk perak abai dia, suruh abai dia kerja semata, wi boleh duit. Nah, dia sangat duduk di rumah dengan kerana nak bela anak. Nak bela anak, nak basuh, nak berkembang rumah. Perak abai suruh abai dia kerja. Nah, pas kena perak katalah sahabat dia pergi ngaji sejik nun. Orang je ada program dia sejik minggu sekali. Malam Jumaat ke malam Ahad ke malam Khamis ke malam Rabu ke. Nah, masya-Allah ni gak dah senyap. Boleh cak kedua-dua tu. Laki dengan bini tu. Nah, boleh ugut denenggih kak. Halak ke neraka lah makan. Tak apa dah. Nah, gitulah. Tak ada pakat langsung. Ia kena pakat hati, berat hati abang tu. Jangan gelik. Nah, kata banyaklah. Aku ni dengan khabar mung teka semasa mung tak ada bini hari tu duk pondok juga. Nah, teka-teka mek duk sakit pandai juga baca asing. Aku tak pandai langsung. Tiba-tiba aku nak tupai hak pandai di mu heret aku masuk syurga tak boleh. Orang duduk mengajar sejik mu tak boleh nak duduk juga. Gelik juga mung ni. Gitu. Semua heret aku lah. Aku boleh masuk syurga, aku pandai ibadah. Ni dak mu pun dak, aku pun dak. Aku dua aku dengan mu takut ke neraka tak hangep pak itu hati. Tak itu tak temeh. Ni kau penat. Nah, tu tengok. Allahu akbar ni tengok ni.
Dan sabda Nabi SAW, tiada sah semaya bagi orang yang tiada wuduk baginya. Orang tak ada air semaya tak sah. Dan tiada sempurna wuduk. Tegur takwil nah. Tiada sempurna wuduk, tak comel air semaya bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Tak sepenuh ayat semaya bagi orang tak sebut nama Tuhan. Yakni maksud tiada sebut nama Tuhan ni, yakni tiada mengucap bismillah atasnya, atas wuduk. Berarti kata mengucap bismillah at-tasmiyatu awalahu, mengucap bismillah pada awal-awal wuduk ni hukum sunat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalaulah kita ambil semaya tak mengucap bismillah, wuduk kita tak comel, wuduk kita tak gemuk, tak molek. Nah, ayat semaya ni kena bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita celup tangan dalam kolah ataupun kita helah tangan kita di bawah beli tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu upah selalu tangan kita. Gitu. Nak ucap bismillah gatik dulu. Nah, kalau molek lagi kak. Nah, selepas pada bismillah kak. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islami dina. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma hafaz yadayya min ma'athika kulliha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hok molek lagi tu dia suruh kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok mula bapa kita dok kalah asyhadu bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun tak apa, belum pada kita nak ambil semaya. Lepas tu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islami dina. Puji itu bagi Allah. Allah lah yang menjadikan air ini cuci dan menjadikan Islam itu sebagai agama. Rabbi, hai Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku minta pelindung daripada segala tipu daya syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan aku minta pelindung dengan Engkau ya Allah, takut syaitan mari duduk sekali dengan aku. Lepas tu Allahumma hafaz yadayya min ma'asika. Ya Allah, jagalah tangan aku dua putung ni, jangan tangan aku ni deraka kepadamu sekali-kali. Buat kedak. Buat kedak. Tu molek ke tu? Tu dia weh. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Paling-paling tak ada. Hak tu hak panat dah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tengok halu tangan di pelik ataupun dalam kolah. Klak tadi lah. Tu baru ayat semaya tu jangan. Tengok ni tak sepenuh. Tak sepenuh. Wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah. Tak sepenuh. Yakni maksud tiada sebut nama Tuhan, yakni tiada mengucap bismillah atasnya, atas wuduk yang dia ambil itu, dia tak mengucap bismillah. Tak sepenuh ayat semaya. Tu dia. Kita dah. Nah, sepinggan dah. Sepinggan dah nasi, sepinggan. Tapi berasa tak nak kenyang, tambah. Gena boleh tambah kerana tak sepenuh ambil tambah. Tengok tu semua, sepenuh puas hati weh. Ani nasi nambah ni. Ani gula ni, ani sup ni. Tambah sepenuh. Kalau makan kita nak wis sepenuh. Nah. Kalau makan nak wis sepenuh. Lepas makan tu pula isak sepenuh pula dah.
Lepas makan isap sepenuh lah dah. Tak gitu kita ingat kata ada rokok nama sepenuh tak gitu kan? Nah, makan nak wis sepenuh, lepas makan isap sepenuh pula. Kalau makan nak wis sepenuh, kalau air semaya tak sepenuh tak apa. Tu dia. Allahu akbar. Jadi molek. Tu weh. Hai. Ni tengok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu marratan. Sibghatul wudu marratan. Faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri. Wa man tawadda'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ni masuk sunat yang kedua pula. Sunat yang kedua ni orang panggil taslis. Taslis ni orang panggil menigo. Buat 3 kali. Basuh tangan 3 kali, komo 3 kali, masuk air ke hidung 3 kali, basuh muka tu 3 kali. Ni menigo, ni bab menigo pula dah ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal wuduk itu sekali-sekali pada tiap anggota. Asal wuduk ni maknanya sah wuduk. Terpakai dah lah. Kalau kita basuh sekali pun terpakai dah. Tu kada sekali terpakai. Maka barang siapa mengambil wuduk 2 kali. Nah, basuh tangan 2 kali, komo 2 kali, masuk air ke hidung 2 kali, tak ada siapa 3. Nah, adalah baginya 2 ganda daripada pahala 2 ganda. Kalau hak sekau jadi 2 kau. Nawi nampak 2 ganda. Pas banyak mana hak tu hari tu, wallahu taala alam. Dan barang siapa mengambil wuduk 3 kali, menigo taslis, orang panggil 3, maka iaitulah wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Itulah orang panggil wuduk orang jadi nabi-nabi. Para nabi dia ambil air semaya 3 kali. Mani mayat berapa kali tak ambil? 3 juga dah. Mani mayat 3 kali, air semaya pun 3 kali. Allahu akbar, masya-Allah. Ajar kena pisah ajar. Nah, kena pisah ajar, kena pisah belatih. Kalau tak ajar kok dia tak jadi. Dia kena cermak di dalam setiap perkara, cermak. Nah, dan tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya, ia kata, dan telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Ada satu ketika Nabi kita ambil air semaya sekali saja, tak ada 3 dak. Nah, tu dia. Nabi sabdanya, dan sabdanya lepas tu Nabi kata, inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan semayanya melainkan dengan dia, dengan sekali-sekali. Inilah wuduk. Nah, kalau inilah wuduk, kalau buat setara ni, semacam ni, apabila semaya Tuhan terima dah lah. Tuhan terima dah lah semaya. Nah, maknanya kalau lah nak sikit pada ni, nah, orang tak ambil air semaya, orang panggil semaya dengan tak ada air semaya. Nah, bukan kata tak terima, tak sah selalu dah. Langsung tak sah kalau semaya dengan tak ambil semaya. Pasal sikit pada sekali ni, nah, masya-Allah, nak pergi kata kena tak ada arah. Berarti kata kalau ambil semaya juga tak kata, ataupun tak ada ambil langsung. Pasal air semaya ni tu sekali. Nah, pak air semaya ni gosok, sunat gosok. Air semaya sunat gosok. Adapun mazhab Malik gosok wajib, jadi rukun ambil air semaya. Mazhab Imam Malik adalku kena gosok. Adapun mazhab Syafi'i gosok sunat. Ni. Kalau kita pakai cicing, kalau orang pakai cicing,
Nah, kalaulah kita rasa kata kalaulah cicing kita ni kalau tak pusing, tak gonyel dia pun air sampai, maka sunat kita gonyel cicing teka semasa kita ambil sembahyang. Sunat gonyel. Tapi kalaulah kita rasa kalau tak gonyel, duk berasa supaya air tak sampai, maka hukum gonyel semasa ambil sembahyang, gonyel cicing ni, pusing cicing ni wajib. Tu dia. Nah, kalau orang tayamum, pakai kena cabutlah dah cicing tayamum. Pasal apa? Nak tayamum lagu mana? Moga tanah. Kalau air dia boleh serap, dia boleh jelira masuk gi, tapi tanah debu ni nak jelira lagu mana di bawah cicing. Sebab tu dia kena cabut cicing kalau orang tayamum. Tu dia nah. Allahu akbar. Ada ayat semaya nah. Maka barang siapa mengambil wuduk dua-dua kali adalah baginya 2 ganda daripada pahala. Tu hari pahala 2 kali ganda. Lepas dah tu dah. Tu lah apa nama ni, kulit semula tu jadi tak kena tu. Semula tu ambil semula dan tersebut di dalam ihya. Mula situ semula. Dia hundur kelik ni. Dan telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali dan sabdanya, inilah wuduk yang tiada terima Allah Taala akan semayanya melainkan dengan wuduk tu, dengan wuduk sekali-sekali tu. Tu dia. Dan mengambil wuduk Nabi dua kali sallallahu alaihi wasallam. Semula pula Nabi ambil semaya 2 kali. Dan sabdanya lepas tu Nabi kata, barang siapa mengambil wuduk 2 kali memberi akan dia Allah Taala pahala 2 ganda. Dan mengambil wuduk Nabi 3 kali dan sabdanya Nabi, inilah wudukku dan wuduk anbiya, nabi-nabi yang dahulu daripada aku. Artinya sunat menigo 3 kali, basuh tangan sudah rata dah. Yang pertama kita basuh pula yang kedua. Sudah rata dah yang kedua, kita celuk gosok pula. Nah, hak yang ketiga. Lagu itulah yang gosok akhirnya. Tu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada terima Allah, yakni tiada sah. Apa maksud tak terima? Yakni tak sah semaya seorang daripada kamu tak sah semaya. Apabila berhadas ia, apabila ketuk ia dan sebagainya, nak semaya tak sah hingga mengambil wuduk ia. Tu dia. Hingga ambil wuduk lah ia dulu. Kalau tak ambil wuduk dulu, kalau tak ambil wuduk dulu, semaya tak sah. Tu kena beringat lah. Kena beringat. Tu. Hak kena beringat kak. Takutnya batal. Terkadang ada setengah-setengah ni kak. Tu dia, ada setengah-setengah ni kak. Lepas maghrib dia malah nak kelik, nak tunggu semaya Isya. Pas dia duduk dalam masjid, dia rasa lengah duduk nyatak. Dia letak kepala. Pas letak kepala, orang tengoklah mengeruh kerak-kerak tu. Tapi apabila orang qomat, dia bangun semaya. Pas orang tegur kata, hai, mu tak mengeruh lagi. Hai, aku tak ada jenerah lagi. Aku khabar belakang dia mahu kecek ni ya. Tak ada yang jadi kayak gitu. Aku khabar belakang mahu kecek tu. Sungguhlah menyengguk tak batal ayat semaya, seling tak batal ayat semaya, sungguh tiada panggil nu'ash.
Tak batal semaya. Tapi dengeroh tu duk seling lagi ke. Gitu tak nak apa gerak tu. Tak batas ngerti kalau selain dalil kita rupa ya. Kalau dalil kata selain, dia orang dok kecek tepi dia dengar tak, tapi tak tahu kata dia mau dok kecek apa. Tu orang panggil selain, tak batas selain. Sungguh tak batas, tapi mengeruh tu selain lagi ke. Cuba royak. Patut kalau menyendera dalam nyata tak apalah. Batal aid semaya dengan jendera illa nauma mumakkinin maq'adahu. Batal jendera ni batal seperti panggil hilang akal. Tapi kecuali tidur bagi orang yang tetap pada tempat duduknya, tok kata tak batal. Sebab tu jendera bila nyata tak batal. Tapi ni dak ya tak ada nyata ya tidur lalu dah. Tapi selain dia kata dia selain. Apa kalau kacau balah muka dia rasa kata dia selain, ikut dia lah kalau gitu kau. Tapi kita nak wui pengapas batal tak batal pergi baik semula senang kau. Nah mengeruh dah macam ni gitu ke muncul dia meroyak. Kalau mengeruh kawin dia rasa selain ya game semula lah gitu dah. Moga ai kolah belana ai di peli nu belana. Kalau kita ambil semaya segar sikit gitu dah. Nah, ni dia dak selai lagi tu tu mengeruh dah. Abang tu kalau kejut ledak orang komak dan sebagainya, aku mengeruh dah sana ni. Kalau mengeruh gak ambil semai semula lah. Alah aku rasa sebab selainya, tapi kalau dia mau kata mengeruh aku tak harap dah kata selai, takut jendera gitu dah. Nah, tengok ni Nabi royak dah ni. Nah, tiada terima Allah, yakni tiada sah semaya seorang daripada kamu apabila berhadah ia. Apabila berhadas tu tak terima semaya hingga mengambil wuduk ia tiada sah ni, tak sah. Pas kita dah takut kata kita semaya dengan tak ada aid semaya. Tu kita ihtiyat panggil, kita ambil basi, kita ambil sebelah balik molek. Batal tak batal kita ambil sebelah balik batal, pas kita ambil semaya tu sebelah balik molek. Gitu dah. Allahu Akbar. Tu dia. Habis kat tu. Nak sikit lagi ke? Sekat tu dah. Gana tu email. Bukan tak ada. Jadi ke minggu dapat pulak lah kita dah. Kita baca hanya kedua pulak Kena? Tak apa juga dah. Allah tak ada day 2 bulan tu nampak tak kena aja. Kayak mutah ke. Masya-Allah. Allahu Akbar. Wa qala sallallahu al-wudu' 'ala al-wudu' nurun 'ala nurin. Wallahu ta'ala a'lam.